Anyways, ini apa jadi ni? Kalau orang tak tahu konteks ni, mampuslah. Saya lepas ni nak news yang sebelah tu yang hantar virus. Okay, silakan. Boleh, tak ada masalah. Okay, kita baca sama-sama guys. Let's go. So, tajuk dia adalah Hokkaido Koko... Kejap. Cuba bagi saya. Saya nak pastikan saya punya view... Kejap Saya punya video ni agak kecil lah guys. Kita kena besar sikit. Kita relevant guys. Untuk dia sakit. Boleh tak nak? Yuk. Kita panjangkan sikit. Korang kan semua nak tengok muka sensei, bukan nak baca live, bukan nak baca news pun kan. Semua nak tengok muka sensei. Dapat panjang? Panjang kan? Okay. Kitaじゃあ、北海道高校生たちが羊の毛を買った。Jadi kata dekat Hokkaido, 高校生tu senior high school. So. 高校生 adalah senior high school. Saya dah bagi tu hari tu So, 小学生 sekolah rendah, 中学生 ごめんなさい。小学校 sekolah rendah, 中学校 sekolah menengah rendah, form 1 sampai form 3, form 4 sampai form 5 is koko. Okay? Okay, so たちが羊の毛を買った。Okay, 羊の毛、bulu, kambing biri-biri を買ったということですね。So, 買ったにdatang kepada kan 借ります。夏を前に、北海道遠別町の農業高校では、生徒たちが育てている羊の毛を短く刈りました。Sebelum Natsu, sebelum musim panas, Hokkaido Enbetsu Cho. So, dia kata dekat negeri Hokkaido, nama bandar tu Enbetsu. No Nogyo Koko. Okay, Nogyo Koko. Nogyo ni maksudnya sektor pertanian. Sekolah menengah tinggi pertanian. Menarik. Saya kalau boleh nak masuklah macam ni. 生徒たちが育てている羊の毛を短く刈りました。So, para pelajar telah memotong dengan pendek bulu kambing biri-biri yang mereka dah besarkan. So, sodatemas datang dari perkataan sodatemas maksudnya membesarkan. Kata sensei wa mazu seito tachi ni ke o karu dogu no tsukai kata o oshiemashita. そして羊の体をしっかり押さえるように言いました。Okay, so sensei tu, cikgu tu kata dekat mazu ni maksudnya at first, benda pertama dulu, mazu. Dia mula-mula dia ajar dulu, oshiemas. So, oshiemas maksudnya ajar. Mengajar cara guna peralatan, so dogu peralatan untuk trim bulu kambing biri-biri. Itu maksudnya. So, dia kata, soshite hitsujin no karada o shikkari osaeru you ni iimashita. Kemudian cikgu tu kata supaya osaeru, tahan badan dia. Osaimasu. Shikkari ni maksudnya betul-betul. Pegang badan, tahan badan kambing biri-biri itu dengan betul. Saisho wa hitsuji ga ugoite shimattari, seito tachi ga dougu o umaku tsukau koto ga dekinakattari shimashita. So, dia kata saisho. Saisho ni maksud dia awal-awal. Paling awal. Initially maksud dia. So, saisho maksudnya initially. Saigo maksudnya lastly. Okay. Hitsuji ga ugoete shimattari. Okay, kalau korang tengok ada tari-tari ni, ini adalah N4 punya grammar. So, tari-tari ni maksudnya buat inilah, itulah, inilah. Dia combination of things dalam satu benda. Anyway, so dia kata hitsuji ga ugoite shimattari. So, dia kata kambing biri-biri itu tiba-tiba bergerak. So, tari ni dia tak boleh translate. Dia adalah satu bunyi. Bergerak untuk kambing biri-biri itu bergeraklah. Seito tachi ga dougu umaku tsukau koto dekinakattari shimashita. Tiba-tiba tak pandai guna alat itulah shimashita. So, dia berakhir dengan shimasu kat sini Seito tachi wa dandan narete 1時間半で 4kg ぐらいの毛を刈りました。Dia kata seito tachi. Okay, bila kita ambil kata ganti nama, so bila kita letak tachi, dia jadi para. Jadi banyak. Para Okay, so contoh Malaysia Jin tachi. Para rakyat Malaysia. So, dia kalau Malaysia Jin, orang Malaysia. Tapi kalau Malaysia Jin tachi tu maksudnya para. So, you address multiple people So, dandan ni sedikit demi sedikit narete jadi biasa guna dogu tu. Tadi guna alat tu. 1時間半で dalam 1 jam setengah lebih kurang 4 kilogram bulu kambing biri-biri tu dia berjaya trim. Okay.
Lepas tu kita sambung lagi. 初めて羊の毛を買った生徒は、羊が怪我をしないように気をつけました。とても難しかったですと話しました。Okay, so dia kata apa? 初めて羊の毛を買った生徒。Okay. Student yang pertama kali 初めて羊の毛を買った生徒は羊が怪我しないように気をつけました。So dia berhati-hati supaya tidak cedera. So kega kita dah belajar hari tu Kega ni kita belajar orang yang cedera. Kega maksudnya cedera So dia kata supaya kambing berdiri itu tidak cedera. Okay, so dia kata satu lagi student tu kata totemo muzukashikatta desu. Sangat susah untuk supaya kambing biri-biri tu tak cedera. Sebab dia pakai benda yang tajam tu. So takut terkena kambing tu kan. To hanashimashita. Mereka berkata. So inilah dia kambing tu tadi. Ini adalah ni seterusnya. Mari kita baca. Gaikokujin ga byouin de tsukau koto ga dekiru benri na apuri. Very random but okay. So dia kata application. So application orang Jepun sebut apuri. Sebab panjang sangat. Macam kita sebut app. Dia sebut apuri. Tak sebut apa apuri. So panjang dia is application. So application yang benri. Benri tu maksudnya convenient yang boleh digunakan di hospital oleh orang luar. So gaikokujin is orang luar negara lah. So ada app untuk orang luar negara guna dekat hospital. Sebab kalau korang saya rasa tak ramai lah yang pernah pergi hospital dekat Jepun. Saya pernah pergi hospital dekat Jepun lah. Okay, so byouin de isha ga karada no choushi nado o kiku koto o monshin to iimasu. So dia kata dekat hospital isha ga karada no choushi no nado o kiku koto. So isha doktor. Okay, doktor. So karada no choushi nado o kiku koto o monshin to iimasu. So bertanya mengenai keadaan badan, keadaan kesihatan itu dipanggil dalam bahasa Jepun sebagai monshin. Ingat guys, monshin. Dia ada spesifik sebutan. Monshin tu maksudnya diagnose. Chiba-ken Narita-shi no kaisha nado wa gaikokujin ga monshin no toki ni tsukau koto ga dekiru apuri o tsukurimashita. So dia kata di bandar Narita di negeri Chiba punya syarikat dan sebagainya. So nado kat sini dan sebagainya. Kalau korang tengok kita punya news memang banyak nado tu maksudnya dan sebagainya. Gaikokujin ga monshin no toki ni tsukau koto ga dekiru apuri o tsukurimashita. So dia kata mereka telah mencipta satu application yang boleh digunakan pada waktu monshin oleh gaikokujin ni tadilah. Apuri de wa jibun no kuni no kotoba de karada no choushi o tsutae mite moraetai senmon no isha o erabimasu. Kotoba wa nihongo ni honyaku saremasu. So dia kata apa? Dalam application tu tadi, apuri tu tadi, jibun no kuni no kotoba de karada no choushi o tsutae. Kita akan sampaikan keadaan badan kita. So karada maksudnya badan. So karada tu badan. So choushi tu maksudnya keadaan. So keadaan badan dengan menggunakan perkataan daripada negara sendiri. By the way, ada orang follow kita. EN Co-op. Follow arigatou gozaimasu. Hontou ni arigatou gozaimasu. So dia kata perkataan negara sendiri dia akan guna harazu sa follow arigatou gozaimasu. So dia tengah explain ni. So dia kata dia sampaikan keadaan badan dia dengan menggunakan bahasa daripada negara dia sendiri. Mite moraetai senmon no isha o erabimasu. Dia boleh memilih doktor pakar. So senmon ni maksudnya pakar, kepakaran. So senmon no isha o erabimasu. So dia boleh pilih mana specialty doktor untuk tolong tengokkan keadaan dia. Kotoba wa nihongo ni honyaku saremasu. So perkataan yang dipakai itu tadi akan ditranslate ke bahasa Jepun. Sengetsu Narita Kukou nado de hataraku Myanmar ya Vietnam no hito ga apuri o tsukatte isha ni mite moraimashita. So dia kata pada bulan lepas sengetsu Narita Kukou nado de hataraku Myanmar ya Vietnam no hito. Orang-orang Vietnam, Myanmar dan sebagainya yang bekerja di airport Narita dan sebagainya. So dia kata bulan lepas orang Myanmar dan Vietnam yang bekerja di airport Narita dan sebagainya menggunakan app itu dan telah mendapat rawatan, didiagnose oleh doktor. Shana-chan, konnichiwa. Myanmar no hito wa byouin ni iku toki ichiban shinpai na no wa kotoba desu. Jibun no kuni no kotoba de tsutaeru koto ga dekiru kara anshin desu to hanashite imashita.
Okay, so dia kata apa? So orang Myanmar, ada seorang orang Myanmar ni dia kata, Byon ni toki ichiban shinpai nano wa kotoba desu. Bila saya pergi ke hospital. So toki kat sini masa when I go. So bila saya pergi ke hospital, ichiban shinpai nano wa kotoba desu. Yang paling saya risau adalah kotoba. So kotoba is perkataan Korang boleh ingat perkataan ni. Jibun no kuni no kotoba de tsutaeru koto ga dekiru kara anshin desu. So disebabkan saya boleh menggunakan bahasa negara saya sendiri, saya anshin. So anshin ni maksudnya lega. Okay guys, sorry. Kita sama. Okay. Okashi no kaisha Karubi, omo na shouhin no fukuro o shiro to kuro no iro dake ni suru. So dia kata syarikat pengeluar Okashi ni snack makanan ringan Cuba saya cakap Sarawak. Okay. Punya company nama dia Karubi. Omona Shohin, maksudnya barang jualan utama dia punya fukuro. So fukuro tu packaging shiro to kuro no iro dake ni suru. Dia orang tukarkan warna dia jadi hitam putih je. Menarik tak apa. Okashi o tsukutte iru kaisha no Karubi wa お菓子の袋のデザインをオレンジや黄色など明るい色にしています. So dia kata Kalbi iaitu company yang menghasilkan makanan ringan. Okashi no fukuro no design o orange iro ya kiro. Okay, dia kata design bungkusan packaging untuk dia punya snacks tu dia selalu pakai orange ataupun kiro punya warna yang terang Awip for arigatou gozaimasu. Awip ni saya kenal Awip. Okay, next. しかし、主な商品の袋をしばらくの間、白と黒だけの色にすると言いました. Okay, dia kata akan tetapi untuk packaging barangan-barangan utama dia shibaraku no aida ada kerajaan. So saya mengajar antara student saya lah. Anyways, shiro to kuro dake no iro ni suru to iimashita. So dia kata dia hanya dia dah memilih untuk gunakan warna hitam dan putih sahaja. So dia kata kenapa? Tak cukup duit ke? Pokai ke? Warna dah habis ke? Printer ink dah habis ke? Mana kita tahu? Kenapa ramai sangat follow ni? Foro arigatou gozaimasu. Muhammad Zaki-san, arigatou gozaimasu. Saya nak solat maghrib ni. Kita nak masuk maghrib tak lagi. So dia kata, liu wa Amerika nado to Iran no tatakai de genyu kara tsukuru ink ga tarinaku naru shinpai ga aru kara desu. So dia kata sebab kenapa dia pakai hitam putih tu sebab Amerika dan sebagainya berperang dengan Iran. Genyu kara tsukuru ink. Dia kata ink yang dibuat dari crude oil, daripada minyak mentah, tarinaku naru shinpai ga aru kara desu. Ada kerisauan jadi tak cukup. Okay, kita sambung lagi. Shiro to kuro no fukuro ni naru no wa potato chips ya kappae bisenなど14の商品です。今月25日から少しずつ店の棚に並びます. So dia kata apa? Dia kata yang jadi warna hitam putih punya packaging tu adalah potato chips dan kappa ebisen. Saya tak tahu apa kappa ebisen ni. Ada tak kat atas? ないね. Okay, so kita cuba tengok apa kappa ebisen ni. Tak silap saya ni macam biskut nipis beras. I think daripada beras and udang tak silap. Oh, macam ni. Guys, yang ni sedap doh. Kan keropok udang ni. Dekat Malaysia pun ada kan? Keropok udang ni. Ui, sedap doh yang ni. So dia kata ada 14 barangan lah, lebih kurang 14 barangan seperti kappa ebisen tu tadi dengan potato chips. Dia kata pada bulan ini dah bermula daripada 25 bulan, skoshizutsu sedikit demi sedikit. Skoshizutsu sedikit demi sedikit. Hitotsuzutsu maksudnya satu per satu. Futarizutsu setiap dua orang. Ini penggunaan jutsu yang agak common, korang boleh start hafal benda ni dan boleh try guna dekat mana-mana lah. So Mise no Tana ni dalam bimas akan disusun di para di kedai-kedai So dia kata Karubi wa kore kara mo shouhin o todokeru tame ni iroiro na hohou o kangaete ikimasu to itte imasu. So dia kata Karubi tu kata from now on juga shouhin o todokeru tame ni supaya kami dapat menyampaikan barangan-barangan
dan sebagainya. Kami sedang berfikir pelbagai cara untuk menghantar produk-produk baru ini untuk itaimasu. Katanya lah.